Dia takkan memudaratkan badan, tapi dia akan menyebabkan macam sekarang ni kita dah sampai ke restoran untuk kita dinner. Kita nak bawa semua orang makan satu lagi delicacy khas di Yunnan, iaitu mushroom hot pot. Sebab Yunnan adalah rumah kepada ratusan, maksudnya lebih kot, pelbagai jenis mushroom ataupun cendawan liar. Dan dia ada satu jenis mushroom tu yang hanya boleh dimasak dengan suhu yang sesuai, dengan time yang sesuai. Kalau tidak, dia akan berbahaya kepada kesihatan. So hari ni kita akan try. Ada cara untuk takut ada erat keracunan ke, elak apa, dia tak cukup masak. So dia ada timer dia. Lepas habis timer ni, baru kita yang lain-lain kita tambah sendiri je. Tapi yang mushroom tu kena ikut time. So kita ada masa lah, boleh minum teh dulu. Dan dia kalau apa, racun tu daripada mushroom, bukan semualah, yang satu jenis mushroom ni, kalau dia takkan memudaratkan badan, tapi dia akan menyebabkan macam mamai sikit. Stop it. Get some help.